Bagi saya tak setuju lah. Saya tak setuju 100% lah kalau Khalid Ibrahim ni ditukar kepada Wan Azizah. Pertamanya, dari segi apa yang diorang nak tukar Khalid Ibrahim ni? Apa yang saya nampak, selama start daripada tahun 2008 ni, Khalid memerintah negeri Selangor, sehingga sekarang Khalid tidak ada satu isu yang besar pun. Malah apa yang saya dapat maklumat daripada kawan-kawan saya orang kerajaan, dia orang setuju dengan dia orang selesa dengan pemerintahan Khalid. Dana-dana kerajaan yang yang Selangor ada, maknanya dia agih dengan baik lah Khalid kan. Keduanya, Khalid ni memang anak Selangor. Kan, maknanya dia kalau memerintah tu jiwa dia tu jiwa Selangor. Apa pun yang akan dibuat, dia akan mementingkan kepentingan negeri Selangor dan anak Selangor. Tapi kalau Wan Azizah ni, kalau dia memegang, pertama dia bukan anak jati Selangor. Jika dia memegang Selangor, saya takut jiwa dia tu tak ada jiwa sebagai seorang rakyat Selangor. Tindakan-tindakan dia tu tidak menjurus kepada kepentingan rakyat Selangor. Pertamanya, dia orang luar. Keduanya, dia perempuan. Saya nak bagi satu contoh. Jika satu-satu pension dekat dalam bersama Sultan lah ya, dekat masjid lah ya, di mana kedudukan Wan Azizah? Dia akan duduk. Dia nak duduk tempat perempuan ataupun duduk tempat lelaki? Itu menjadi satu masalah. Saya sebagai rakyat Selangor akan memikirkan di mana kedudukan dia nak duduk. Adakah dia nak duduk sebelah Sultan?